Kepala ilmu hikmah ni ialah gerun yang cukup kuat dengan Tuhan. Ya, kegerunan dia tu cukup kuat baru Tuhan bagi. Kalau gerun dia sikit-sikit hilang banyak daripada hadis, Tuhan tak bagi lagi. Dan ya, daripada mahal. Ya, gerun yang cukup kuat, haibah, dia akan bawa kepada apa? Fana. Fana tu kurnia, Tuhan lenyapkan yang lain. Apa makna fana? Anta berdua azamatillah, terserlah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan. Ya, habis yang lain. Ru'yatullahi bila khalqin, dia memandang Tuhan tak ada makhluk. Itu bila bakat haibah, dia pergi fana. Sebelum fana, haibah. Sebelum haibah, qabdun. Sebelum qabad, khawfun. Dia khawf tu peringkat bawah ni. Kita mengaji macam minhat tu peringkat bawah tu. Baru nak bina khawf, takut. Kuat lagi takut dipanggil qabad. Kuat lagi qabad dipanggil haibah. Lepas haibah pum baru dibuka. Itulah apa? Fana dan yang lain. Lenyap. Ketika itu baru lazat dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab orang kalau dia makan fana, haibah mesti ada. Kalau tak ada haibah, dia duduk kan. Tak boleh duduk dia. Ya. Selalu sebab misal apa? Hilangnya, fana tu hilang, yang lain dia dengan Tuhan. Begitulah hilangnya rasa dengan satu benda apabila ada benda lain menguasai perasaan dia. Dia ambil duri nibung, cucuk badan, rasa tak? Sakit kan? Tapi kalau dia tersempak rimau dalam hutan, pokok nibung ni banyak. Tu tuan guru saya katalah. Ya. Dia jalan-jalan, tiba-tiba tersempak rimau besar nak terkam. Dia tak ada pokok lain sebelah dia, pokok nibung ni banyak. Tak berasa tu. Ya. Tapi bila rimau dah lari dia turun, baru dia rasa, oh bisa dia cabut satu-satu. Apa sebab tak rasa tadi? Tak rasa, tak ada fana, lenyap. Sebab dimakan oleh perasaan gurun, haibat dengan rimau. Ni bukan rimau, Tuhan rimau, huwallahu ta'ala. Lagilah kalau Tuhan tajalli memang padam dan confirm. Sebab dia masuk lain ni, sahibul hakikah ghaba anil khalq bisyuhudil malikil haq. Kalau masuk dalam makan hakikat, lenyap makhluk dengan sebab dia syuhud akan Allah Ta'ala.